Ramai yang cakap pakai cermin mata ni boleh buat mata kita jadi lagi teruk. Tapi betul ke? Jom kita pergi check. Ni antara sebab yang paling common yang membuatkan orang tak nak pakai cermin mata. Orang tu selalu cakap jangan selalu sangat pakai cermin mata, nanti terlalu bergantung. Tapi betul ke? Cermin mata ni dia takkan menyebabkan mata korang jadi lagi teruk. In fact, it's the opposite. Bila korang tak pakai cermin mata yang mata korang perlukan, korang akan put unnecessary eye strain sebab mata korang kena bekerja dengan lebih keras untuk memastikan objek tu dalam keadaan yang lebih jelas. Kebanyakan rabun jauh yang dekat luar sana adalah myopia, which is keadaan ni berpunca adalah disebabkan proses pemanjangan bola mata. Faktor sebenar yang menyumbang kepada penambahan myopia ataupun naiknya power rabun jauh tu adalah disebabkan faktor lain. Contoh, terlalu banyak buat kerja jarak dekat, kurang spend time outdoor, and then banyak sangat tengok screen lah. Pakai cermin mata yang betul actually helps our eyes untuk function more comfortably, dengan lebih selesa. And for children especially, wearing a prescription glasses is very crucial untuk proses pembelajaran dan pembesaran anak-anak. Kalau korang pakai cermin mata ni, takkan buat mata korang jadi makin teruk. Kalau korang tak pakai cermin mata yang korang perlukan, itu lebih bahaya. Pakai cermin mata buat rabun mata lebih teruk? So jawapannya adalah mitos. Terima kasih kerana sudi menonton. Kalau ada soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. I'll see you in the next Mythopia.